Sebenarnya nature kanak-kanak, nature pelajar sendiri adalah bermain. Jadi apabila kita boleh menggabungkan antara belajar dengan bermain, dia ada satu kombinasi yang baiklah. Sebab di samping dia dapat belajar, sebenarnya dia bermain. Dan sebenarnya apabila dia bermain, dia tak sedar dia sedang belajar. Jadi saya rasa Pandai ni dia dapat tackle satu masalah yang belum orang buat lagi. Saya Nur Muhammad Syafiq Azwan Al-Asad bin Sudirman. Saya adalah guru sains dan juga guru ICT, mengajar di SK Putrajaya PC 171. Pertama saya tengok pada murid lah. Kalau pada murid, kalau kita tengok macam murid-murid saya sendiri, diorang memang cakna dengan teknologi. Diorang dah biasa dengan telefon, diorang dah biasa dengan komputer. Jadi dengan adanya JDP ni mungkin akan jadi satu landasan platform yang diorang boleh gunakan selain daripada hanya untuk mungkin bermain game, tengok cerita. Yang paling mudah kita senang faham, belajar sambil bermain lah. Jadi daripada cara itu sendiri, budak akan bermain tapi dalam masa yang sama dia tak tahu. Dia sebenarnya sedang belajar. Jadi itu dia punya strong point lah. RM250,000 dan paling membanggakan. Okey, jadi untuk ibu bapa, untuk guru dan murid-murid di luar sana, saya sangat galakkan untuk sertai JDP kerana di samping kita bermain, kita juga belajar, bermain sambil belajar. Untuk konsep belajar sambil bermain yang diterapkan dalam aplikasi Pandai tadi tu, saya rasa itu salah satu approach yang bagus lah untuk murid zaman sekarang, which is budak sekarang dia suka bermain dan dalam masa yang sama aplikasi Pandai ni datang untuk terapkan bermain sambil belajar di dalam aplikasi. Senang je nak pandai. Senang je nak pandai.